Tiga golongan penyimpan emas. Tuan-puan, tak semua orang perlu simpan emas. Bahkan, ada juga kes tidak disarankan seseorang itu simpan emas. Berdasarkan pengalaman mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, sejak 2010, beliau perhatikan ada tiga golongan yang dapat manfaat besar daripada simpanan emas ini. Golongan yang pertama adalah golongan yang tak boleh menabung. Sudah kerja bertahun-tahun, tapi tak ada simpanan. Dah cuba macam-macam teknik, tetapi setiap kali menabung selalu saja bocor simpanan tu. Jadi, untuk golongan ini, Gap Auto Debit adalah penyelesaian terbaik untuk anda. Golongan yang kedua adalah golongan yang dapat menabung dengan baik, tetapi tabungan hanya dalam ASB, tabung haji atau KWSP saja. Mereka tak sedar tabungan mereka dirompak oleh inflasi dan kejatuhan nilai ringgit. Solusinya, tukar duit simpanan jangka panjang untuk simpanan 2 tahun dan ke atas kepada emas. Dan pastikan anda tinggalkan duit simpanan kecemasan 3 bulan gaji dan duit yang akan digunakan dalam masa terdekat sahaja dalam ASB dan tabung haji. Manakala golongan yang ketiga adalah golongan yang kaya raya tapi tak ada tabungan emas. Ini adalah umpama kapal Titanic yang tiada lifeboat. Tanpa emas, kekayaan mereka berisiko tenggelam bila-bila masa. Jadi, solusinya, tukarlah sebahagian kekayaan kepada bentuk emas. Pakar kewangan, Tuan Azizi Ali menyarankan 10% daripada pendapatan anda perlu ditukarkan kepada bentuk emas. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, menyarankan sekurang-kurangnya 1 kilo emas untuk satu keluarga sebagai lifeboat dan insurans kekayaan keluarga anda. Jadi, jika anda tergolong dalam kategori-kategori ini dan bersedia untuk mengukuhkan kewangan, anda boleh simpan emas. Nak mulakan simpanan emas, tuan-puan, boleh letak maklumat tuan-puan dalam beg biru saya bantu anda sebaiknya.